Tip elak ditipu skamer emas. Kalau beli emas, pastikan dapat emas fizikal, bukan nombor, bukan kertas, dan yang paling penting, bukan janji kosong. Emas yang terbaik adalah emas yang kita boleh pegang, simpan, dan kita boleh kawal sendiri. Pegang emas bermakna kita pegang nilai kekayaan yang sebenar. Kalau ada yang offer pelaburan emas tapi tuan-puan cuma dapat kertas, nombor digital ataupun janji yang ada keuntungan, itu semua adalah petanda-petanda awal scam. Jadi tuan-puan, haram untuk kita jadi mangsa. Emas ni tuan-puan dah jadi pelindung kewangan sejak zaman purba lagi. Kalau tuan-puan langgar prinsip ni, tuan-puan akan belajar dengan harga yang sangat mahal. Dan kalau ada yang marah bila dengar tentang prinsip ni, besar kemungkinan dia adalah scammer ataupun bakal jadi mangsa scammer. Prinsip emas ni kita tak boleh negotiate tuan-puan. Sebab nilai emas adalah pada fizikalnya, iaitu berat dan juga ketulinan emas tu sendiri. Buat tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas dengan cara yang betul, boleh tinggalkan nama dan nombor telefon dalam beg biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya. Ingat tuan-puan, jangan tunggu kena tipu baru nak mula simpan emas. Mulakan simpanan dengan Pavi Gold sekarang.